Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ni baru saja jadi dengan saya. Saya berjumpa dengan salah seorang warga Gaza yang baru saja tiba di Malaysia dan Kuala Lumpur special ini. Jom korang dengar dan korang fokus apa yang dia cakap. Video ni saya tidak akan edit apa-apa dan saya tidak akan buat apa-apa. Yang pertama, salah seorang ini yang bernama Luai, dia datang daripada Gaza. Dia adalah salah seorang Gaza. Dia masuk ke tempat yang saya kerja ni, dia bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dikenal nama dia Luai. Dia kata, bang nak tanya, ada tak peluang kerja ataupun jawatan kosong? Saya cakap dengan dia, kalau di kedai kami minta maaf lah, memang dah cukup staff lah kan. Tapi awak kerja sebagai apa sebelum ni? Saya nak bantu dia. Sebab saya dengar nama Gaza tu, terus sayulah hati saya kan. Jadi saya tanya dengan dia, awak kerja apa sebelum ni? Dia kata, doktor pergigian. Saya terkejut, sumpah. Saya termenung kejap. Saya cakap dengan dia, awak nak kerja sebagai apa? Saya nak bantu dia, tapi apabila dia kata kat saya, salah seorang doktor pergigian, kau rasa kau nak bantu dia buka klinik ke? Kan? Saya cakap, awak nak kerja apa? Dia kata, apa-apa saja bang, asalkan duit halal dan saya dapat peluang kerja, saya boleh tanggung kos sara hidup saya dan saya bolehlah bantu keluarga saya yang berada di Gaza walaupun sikit-sikit. Saya tanya dia, awak datang baru je daripada Gaza? Dia kata, tak bang, sebelum ni saya pergi ke Mesir dan kemudian ke Indonesia dan daripada Indonesia ke sini. Bila awak keluar daripada Gaza? Dia kata, sebelum berperang seminggu. Jadi kau bayangkan, yang saya nak sampaikanlah sebenarnya tujuan video ni adalah apabila kau belajar tinggi-tinggi, kau habiskan masa apa semua kan, tetapi kerana peperangan macam tu, Allah takdirkan lain pada diri kau. Walaupun kau dah belajar benar-benar kan, Allah tidak izinkan kau jadi sebagai doktor pergigian ataupun tidak diberi rezeki dalam peluang tu. Sebab luar negara susah kau nak jadi sebagai doktor gigi. Memang kau dibenarkan dalam negara kau sendiri kan. Jadi yang saya nak bantu dia ni, nak bantu dia dengan apa? Saya tak tahu nak bantu dia daripada sektor pekerjaan macam mana. Saya cakap dengan dia, saya boleh bantu tolong carikan kerja, tetapi adakah apa-apa ke, specially ke? Tak ada bang, asalkan ada kerja, cleaner pun jadi. Kan? Kita bukan nak meremehkan orang pekerja cleaner, tidak. Tetapi maksudnya, apabila kau dah belajar tinggi tu, kau punya harapan lain, tetapi apa yang Allah takdirkan pada diri kau tu dah lain. Jadi kita boleh faham di sini, rancangan tu memang kita dah kita dah rancangkan, okey, masa depan aku nak jadi doktor, nak jadi inilah apalah kan, engineer, macam-macam lah. Tetapi apa yang Allah dah tentukan tu belum pasti lagi kau boleh dapat. Di sini kita boleh bercakap apa kegunaan dan apa dahsyatnya peperangan. Peperangan boleh merampaskan kebebasan kau, harta tanah kau, orang kasih sayang kau, orang tua kau, dan juga masa depan kau dalam masa yang sama. Pada orang mangkuk wayung ni, yang selalu kata peperangan ni hanya sekadar angkat senjata, kalau begitu kau silakanlah bersenjata.